di Mesir, Sayyidina Amr ibn As, Gubernur Sayyidina Omar. Apabila dia merancang untuk meluaskan masjid dia, Masjid Sayyidina Amr ibn As, masjid tertua di Afrika. Tanah yang nak diperluaskan masjid tersebut mempunyai rumah, dan rumah tu di atas tanah milik seorang Yahudi. Sayyidina Amr bertegas mengarahkan untuk dirabah rumah Yahudi tersebut. Yahudi tersebut dia mengadu kepada pegawai yang lain, pegawai Sayyidina Amr, tapi tidak dapat untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya orang kata kena jumpa dengan ketua Sayyidina Amr sendiri, tapi duduk di Madinah. Yahudi itu berjalan pergi ke Madinah. Terkejut dia tengok bagaimana Sayyidina Omar tidak ada istana yang megah walaupun dia ada pemimpin kepada orang Islam. Duduk tidur bawah pokok depan masjid Nabi. Bagaimana Sayyidina Omar bila mendengar isu tersebut, dia suruh si Yahudi itu pergi tempat pembuangan sampah, cari tulang unta. Dan Yahudi itu membawa mai tulang. Heran, mai jauh-jauh suruh cari tulang unta. Sayyidina Omar menggunakan pedangnya, menggoreskan satu garisan di tengah-tengah tulang tersebut, dan dia kerat di tengah-tengah, dia palat di tengah-tengah garisan tersebut, dan serah pada Yahudi tersebut untuk bawa balik ke Mesir dan serah kepada Amr ibn As. Yahudi itu mai jauh-jauh, dia rasa bawa balik tulang tak baloi. Bawa balik pergi jumpa dengan Sayyidina Amr, serah tulang tersebut, bagi tahu ni pemimpin kamu yang bagi. Lagi pelik dia bila dia tengok tulang yang diberikan kepada Sayyidina Amr itu menyebabkan Sayyidina Amr gemetar dan takut. Lagi heran dia. Kawan nu bagi tulang, hak ni tengok tulang jadi takut. Sayyidina Amr arahkan supaya tanah dan rumah milik Yahudi itu dibina kembali. Yahudi itu tanya, pasal apa dengan tulang ni? Lalu Yahudi kata, pimpin ke aku, Omar bin Al-Khattab, dia bagi tahu milik tulang ni, mu Amru bukan siapa-siapa pun. Satu hari mu akan jadi macam tulang ni lah juga bila mati. Kalau mu tak boleh berlaku lurus seperti mana garisan, seperti alif, garisan yang panjang dibuat oleh Sayyidina Umar tak boleh berlaku lurus seperti mana garisan ni, aku yang akan kerat kamu. Seperti mana dikerat oleh Sayyidina Umar garisan tersebut dengan pedangnya. Yang hormat speaker, ini contoh bagaimana keadilan yang telah terakam dalam sejarah umat Islam dan diakui oleh orang orientalis berkaitan keadilan dan dalam hidup orang Islam. Di Kedah, di Malaysia kita ini, apabila kita menghargai keamanan dan keamanan, pastinya perkara buruk kita dapat untuk hindari. Maka antara yang membolehkan menjamin keamanan dan keamanan ini dapat dipertahankan ialah masing-masing menghormati undang-undang yang telah tersedia.